Hari ni lebih mementingkan tuan-tuan benda yang zahir, bukan benda yang dijiwai. Macam kita cakap dengan rumah kita lah, cakap I love you tuan-tuan. Tapi kalau tak daripada jiwa, dia tak sampai. Dia bagi 3, kita kena bagi 5, tak boleh kurang daripada dia. Kena bagi lebih daripada dia. Tapi kalau benda tu terpaksa tuan-tuan, tak function lah. Sekadar nak jaga hati je. Tak boleh. Dia kena betul-betul daripada jiwa. Sebab itu orang dulu-dulu tuan-tuan, mana ada atuk dengan wan kita I love you macam kita. Mana ada. Tapi dia punya jiwa tu lain. Cuba tuan-tuan jarakkan dia dengan atuk dengan wan kita. Tak dapat dia tidur. Tak sama macam kita hari ni. Hari ni lebih penting tuan-tuan ucapan hari jadi di Facebook dan juga IG. Mesti ucap, tak ada pun ucap. Tak ada pun tulis kat post. Awak takut ada orang lain terasa ke? Kita kan ada orang lain. Tapi kadang-kadang tuan-tuan bawa pergi makan kedai tom yum pun okey dah. Tapi bang, hari ni saya belanja. Hari jadi abang. Okay, dapatlah tuan-tuan daripada 365 hari tu, hari-hari kita belanja, tiba-tiba satu hari tu dia belanja tuan-tuan. Allahuakbar. Walaupun kedai tom yum belakang rumah. Tapi jiwa tu yang mahal. Faham tak tuan-tuan perempuan? Orang lain tak tahu pun dia belanja kita. Tak ada pun dia post dekat Facebook, IG, tak ada. Tak ada tuan-tuan, tiba-tiba ada waiter datang. Selamat hari jadi kan. Tak ada satu dewan tu nak dengar kau punya hari jadi. Hanya dia dengan kita sahaja. Di kedai tom yum tuan-tuan, makan sup, tentulah lebih kurang, tapi dia lebih berharga. Sebab apa? Ni daripada jiwa. Tak perlu orang lain tahu.